Pemfaktoran asas 4. Baik, soalan 1. 2A kuasa 2 tolak 8. Baik, pertama sekali ialah cari faktor sepunya. Okay, maknanya yang sama pada kiri dan kanan. Okay, 2, 8. Apa sifir yang ada, apa sifir yang boleh dikongsi? Sifir 2. Okay, 2 dan 8 ada dalam sifir 2. Jadi, berapa darab 2? Dapat 2. 1. Okay, A kuasa 2 ni nak lebih nampak buka. Kemudian simbol negatif bawa turun. 8 pula berapa darab 2 dapat 8? 4. Okey. Kemudian kita keluarkan faktor sepunya. Okey. Yakni 2. Di kiri ada 2, di kanan ada 2. Kita potong 2 letakkan di luar kurungan. Okey, yang tinggal 1AA tolak 4. Okey, nak lebih cantik kita tak tulis AA lah. Kita tulis A kuasa 2. Okey, 1 pun tak perlu tulis. Okey, simbol tolak bawa turun, 4 bawa turun. Okey, dah selesai? Belum. Okey, lihat pada rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita ikut rumus ni. 4 ni kita jadikan dia kuasa 2. Okey, 2 ni tutup dulu. Jadi, A kuasa 2 tolak dengan berapa kuasa 2? Sekarang ni, berapa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, yang ni bawa turun. Okey, sekarang dah sama macam dalam rumus. Okey, A kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Sama juga A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, buka 2 kurungan terakhir. 2 kurungan. Okey, pertama A tolak 2. Sebagaimana A tolak B. Yang kedua pula A tambah 2. Sebagaimana A tambah B. 2 ni jangan lupa bawa turun. Baik, soalan 2. A kuasa 2 tolak 9. Okey, yang ni kita cari faktor sepunya dulu. Okey, tak ada Sebab apa tak ada? Okey, lihat pada kiri. Kiri ada A. Tapi di kanan tak ada A. Di kanan ada 9 tapi di kiri tak ada 9. Jadi tak ada faktor sepunya yang boleh kita keluarkan. Jadi kita terus rujuk kepada formula. Okey, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ni pun A kuasa 2 tolak berapa kuasa 2. Jadi 9 ni harus dijadikan kuasa 2. Persoalan sekarang. Berapa kuasa 2 dapat 9? 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, negatif bawa turun. A kuasa 2 bawa turun. Okey, sekarang dah sama macam rumus. Kita tinggal buka 2 kurungan terakhir. Jadi, kurungan pertama A tolak 3. Kurungan yang kedua A tambah 3. Sebagaimana dalam rumus A tolak B, A tambah B. Baik, soalan 3. 9A kuasa 2 tolak 4B kuasa 2. Okey, pertama sekali keluarkan faktor sepunya. Okey, tak ada faktor sepunya sebab apa? Okey, dilihat pada nombor 9 dan 4. 9 dan 4 tidak berkongsi dalam sifir yang sama. Okey, kemudian nombor ni pula, huruf ni pula A. Okey, di kiri kita ada A, tapi di kanan kita tidak ada A. Okey, di kanan kita ada B, tapi di kiri kita tidak ada B. Jadi, kita tidak ada faktor sepunya boleh kita keluarkan. Okey. Kita terus rujuk kepada rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ini perlu dijadikan kuasa 2 dan yang ini pun sama. Jadi, berapa kuasa 2 dapat 9? 3 kuasa 2 dapat 9. A kuasa 2 bawa turun. Negatif bawa turun. 4 pula berapa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, B kuasa 2 bawa turun. Okey. Untuk lebih nampak supaya dia sama macam dalam formula, 3 kuasa 2 A kuasa 2 ni kita jadikan dia kurungan 3A kuasa 2. Okey, yang ni dan yang ni sama cuma bentuknya berbeza. Okey, negatif bawa turun. Yang ni pun sama untuk sama macam dalam formula, 2 kuasa 2 B kuasa 2 kita jadikan dia kurungan 2B kuasa 2. Okey, dah sama. Kita tinggal buka 2 kurungan terakhir. Kurungan pertama 3A tolak 2B. Kurungan yang kedua 3A tambah 2B. Sebagaimana A tolak B, A tambah B. Baik, soalan 4. 4A kuasa 2 tolak 9. Pertama, soalan 4, 4A kuasa 2 tolak 1. Pertama sekali,
cari faktor sepunya. Okey, maksud faktor sepunya yang sama pada kiri dan kanan. Ataupun nombor dia ni, 4 dan 1 ni berkongsi dalam sifir yang sama. Yang dalam 4 tidak ada sifir 1. Maknanya 4 dan 1 tidak ada dalam sifir yang sama. Kan, misalnya macam ni. 4, 8, 12, 16. Okey, ada 1 ke dalam ni? Tak ada. Maknanya 4 dan 1 tidak berkongsi dalam sifir yang sama. Okey. Tapi sifir 1, 1, 2, 3, 4. Tapi sifir 1 ada 4. Tapi sifir 4 tidak ada 1. Jadi 4 dan 1 ni tidak berkongsi dalam sifir yang sama. Okey, kemudian kita tinggal ikut dalam rumus. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi 4 ni kita perlu jadikan dia kuasa 2. Okey, berapa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, A kuasa 2 bawa turun. Negatif bawa turun. Okey, kemudian berapa kuasa 1? Berapa kuasa 2 dapat 1? 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, kemudian untuk lebih nampak sama macam formula, 2 kuasa 2 A kuasa 2 kita jadikan kurungan 2A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, untuk siapa yang tak faham tentang kuasa 2 ni, okey, 2 kuasa 2 ni untuk ulang kaji je. 2 kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. Okey, 2 darab 2, 4. Begitu juga dengan 1 kuasa 2 maksudnya 1 darab 1. 1 darab 1, 1. Begitu juga dengan 1 kuasa 2 adalah 1. 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, baik. Kembali pada rumus. Kita tinggal buka 2 kurungan terakhir. Kurungan pertama, 2A tolak 1. Kurungan kedua, 2A tambah 1. Sebagaimana A tolak B, A tambah B. Kan? A ni mewakili A yang ni. B yang ini mewakili B yang ini. Sama juga. 1 yang ini mewakili 1 yang ini. 2A yang ini mewakili 2A yang ini. Baik, soalan 5. 3 tolak 27A kuasa 2. Pertama sekali, cari faktor sepunya. Okey, lihat pada nombor 3 dan 27. Okey, 3 dan 27 berkongsi dalam sifir yang sama. Sifir berapa? Sifir 3. Jadi, berapa darab 3 dapat 3? 1. 1 darab 3 dapat 3. Negatif bawah turun. Kemudian, berapa darab 3 dapat 27? 9 darab 3 dapat 27. A kuasa 2 bawa turun. Okey, kemudian barulah kita lebih nampak mana yang sama antara kiri dan kanan. Yakni keluarkan faktor sepunya. Baik, potong 3. Letakkan 3 di luar kurungan. Okey, maka yang tinggal 1 tolak 9 A kuasa 2 masukkan dalam kurungan. Okey, dah siap ke? Belum. Sebab apa? Kita selesaikan ikut rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi, setiap dalam kurungan ni perlu dijadikan kuasa 2. Okey. Sekarang ni. Okey, 3 ni bawa turun. Okey, 1. Berapa kuasa 2 dapat 1? 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, negatif bawa turun. Kemudian 9 pula. Berapa kuasa 2 dapat 9? 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, A kuasa 2 bawa turun. Kemudian, bawa turun semua ni. Okey, 3 kuasa 2 A kuasa 2 ni untuk lebih nampak supaya sama macam B kuasa 2, kita nak dapatkan bentuk B kuasa 2. Kita jadikan dia 3 A kuasa 2. Okey, kan dah sama bentuk dia macam formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak 3A kuasa 2. Okey, barulah kita buka 2 kurungan terakhir. Macam biasa, kurungan pertama 1 tolak 3A. Kurungan kedua 1 tambah 3A. Sebagaimana A tolak B, A tambah B.
Okey, ulang kaji sikit. Kenapa 3A kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 A kuasa 2? Okey. Dia macam ni. 3A kurungan kuasa 2. Okey. Bila kita buka 3 kuasa 2 A kuasa 2.